Diri saya tak penting. Yang penting ialah bangsa saya. Assalamualaikum Tun Waalaikumsalam. dan salam sejahtera. First, saya nak ucap tahniah pada Tun. You have reached 101 tahun Tun. So Tun, congratulations on the occasion of your 101 birthday. Terima kasih. Tun dah sampai 101 tahun. Apa lagi yang Tun rasa yang Tun masih mahu buat? Banyak. Perjuangan yang belum selesai. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih menyayat dari melihat bangsaku dijajah. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari membiarkan bangsaku dihina. Air mata tiada artinya. Sejarah silam tiada maknanya sekiranya bangsa tercinta, terpinggir, dipersenda dan dilupakan. Bukan kecil langkah wira bangsa, para pejuang kemerdekaan bagi menegakkan kemuliaan dan darjat bangsa. Selangkah bererti marah, mengharung sejuta dugaan. Biarkan bertatih, asalkan langkah itu yakin dan cermat bagi memastikan negara merdeka dan bangsa terpilih. Air mata sengsara mengiringi setiap langkah bapa-bapa kita. Bukan kecil tugas kita meneruskan perjuangan kemerdekaan kita. Kerana rupanya selain memerdekakan, mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara. Bangsaku bukan kecil hati dan jiwanya. Bukankah sejak zaman berzaman mereka menjadi pelaut, pengembara, malah penakluk terkemuka? Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap menjadi pedagang dan peniaga selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? Bukankah bangsaku pernah mengharung samudera, menjajah dunia yang tak dikenal? Bukankah mereka pernah menjadi wira serantau yang tidak mengenal erti takut dan kematian? Di manakah silapnya? Hingga bangsaku berasa begitu kecil dan rendah diri. Apakah angkara penjajah? Lalu bangsaku mulai melupakan kegemilangan silam dan sejarah gemilang membina empire. Tugas kita belum selesai rupanya. Bagi martabat dan memuliakan bangsa, kerana hanya bangsa yang berjaya akan sentiasa dihormati. Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita. Bukan sekadar memerdeka dan mengisinya, tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku. Kerana masa depan belum tentu menjanjikan surga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Perjuangan kita belum selesai
Kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Yang kita nak ialah perjuangan orang Melayu. Apa dia perjuangan orang Melayu? Nak selamatkan tanah Melayu ini sebagai tanah Melayu. Itu perjuangan kita. Bila Tun cakap pasal Bersatu Melayu, nak selamatkan Melayu, orang akan kata ini golongan yang tak bersetujulah, termasuklah yang non-Malay. Dia kata, apa lagi yang Tun risau? Raja Melayu, PM Melayu, ketua setiausaha negara Melayu, hakim-hakim majoriti Melayu semua. Jadi apa yang perlu nak penyatuan Melayu lagi? Ya. Perlembagaan boleh ditukar. Jika 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat bersetuju tukar perlembagaan, semuanya boleh ditukar. Dan kalau semuanya boleh ditukar, adanya hak istimewa Melayu, raja-raja Melayu, semua tu boleh ditukar. Jadi kita tak boleh bergantung 100% kepada perlembagaan. Bila Tun masih lagi aktif cakap pasal masalah orang Melayu, masalah negara, mereka akan kata, Tun, pergi masjid lah, Tun rehat lah, susah duk campur. So macam mana Tun lihat sikap mereka ni Tun? Ya, saya berpendapat bahawa saya telah berjuang dalam politik ini lebih daripada 80 tahun. Dalam masa itu saya belajar dan saya mengalami banyak pengalaman. Jadi saya tahu banyak benda. Kalau saya tahu banyak benda yang boleh diguna oleh orang Melayu untuk selamat mereka, dan saya tak cuba. Sebaliknya, saya tinggal orang Melayu, saya cuma cuba tentukan nasib saya. Jadi kalau saya buat itu, nampak saya selfish lah. Saya utamakan diri saya. Diri saya tak penting. Yang penting ialah bangsa saya. Pada yang muda, ku sematkan harapan. Aku tidak perlu apa-apa kekayaan. Aku mengerti umurku yang tua, menunggu masa bertemu Ilahi. Aku boleh selesa, diam tidak bersuara, supaya dijulang dan diangkat oleh mereka sepanjang nafas dan usia. Tetapi aku harus bersuara di akhir hayat tanpa meminta apa-apa untuk diriku. Malah tidak mengapa aku dihina dan dicerca. Pada senja hayatku, aku melihat apa yang dibina berdekad lama dimusnahkan dengan wang yang bukan miliknya. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tun Mahathir. Only one leader, and he is Dr. Mahathir of Malaysia. Aku akan pergi tak lama lagi. Bangsa yang merdeka, bangsa yang mulia, sekarang sanggup menjual hak yang sedikit untuk mendapat kesenangan tanpa usaha. Kesenangan yang sedikit. Maruah dijual, bangsa dijual, tanah air dijual, segalanya dijual. Untuk nikmat yang tidak kekal, nikmat yang sementara, yang sedikit sahaja akan kembali
Siapkah bangsa? Menjadi bangsa yang dijajah, dihina dan diperhambakan. Wahai bangsaku, begitu mudahkah kamu lupa? Aku akan pergi tak lama lagi. Dapat aku pejam mata dan hembus nafas terakhir kerana bangsaku, negaraku masih mulia, masih bermaruah, masih dipandang tinggi atau mataku terbeliak, nafas tersesak, terhenti kerana segala yang diperjuangkan luput ditelan nafsu. Ya Allah, lindungilah bangsaku. Sedarkanlah mereka. Sedarkan mereka bahawa Engkau tidak akan mengubah nasib bangsa, melainkan bangsa itu sendiri cuba mengubahnya. Mengubah sendiri, membendung nafsu. Kerana Allah, kerana agama, kerana bangsa, kerana negara, biarlah aku pergi. Mata terpejam rapat, nafas perlahan berhenti.